Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful. Saja hal. Kabaripun. Salah tu. Ini saya pun selalu malu saya gitu. Dari pengajar majlis, saya ikut menghargai dia. Dia praktis 3 hari 3 malam, tak ada satu. Betul lah. Sahabat saya, sahabat karib saya, yang amat hormat Datuk Seri Khalid. Yang Muhammad Datuk Amin, seorang sahabat yang menyusahkan. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang tidak pernah ambil sepadan, tapi hanya mengambil mana-mana yang sepadan. Sahabat saya seorang Datuk dari Malik, Wakil Badan Hubungan UMNO Negeri Johor dan seluruh barisan pimpinan tertinggi yang datang. Kita juga ingin mengadukan seriusa pada program Johor yang berhormat Datuk Dais Abid, yang berhormat Datuk Nur Jazlan, yang akan mengumumkan kelulusan balik polis. Yang Muhammad Datuk Azli, Ketua UMNO Bahagian Kementerian. Yang Muhammad Datuk Liang, Ahli Payung Semarang. Yang Muhammad Datuk Haji Ahmad Haji Maslan, dulu Mat DST, sekarang ni Mat MITI. Datuk DO kita yang dulu sayang bangsa kita, yang always available, Datuk Sharifah Azizah. Always. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan saya semua, ketua-ketua UMNO bahagian yang hadir. Tepukan kepada mereka. Kawan-kawan peringkat UMNO Sepanggar, veteran UMNO yang turut hadir, kita juga tekan kepada veteran. Pemimpin Barisan Nasional di Simpang Renang yang turut bersama dengan kita. Tuan-tuan akan minta juga ada 2 orang penyanyi dengan saya, iaitu Datuk Hatan. Lepas saya resmikan, tuan-tuan nak rela paksakan dia nyanyi. Dan juga Datuk Malik, tuan. Birthday girl, Radin. Kita pergi Radin. Tadi di rumah Datuk Fadi pergi naik doa. Selain daripada Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'an biqra'an yatikum bidustinhu wal taqabbal yashkiran subhana. Selain doa biasalah. Ya Allah, kami mohon cepat dapatkan jodoh dari ini. Mana kota yang tinggal satu lagi bolehlah. Antara perempuan kita ingin memberikan penghargaan kepada rakan-rakan kita daripada media yang datang sama-sama. Sah kepimpinan UMNO bahagian perwakilan daripada wanita
Menteri Cawangan dan seluruh perwakilan yang terus berada di Dewan ini. Alhamdulillah. Keping-keping manager yang telah melakukan tugas. Tuan-tuan dan puan, saya Johan berbalas pantun. Bagaimana di tempat lain saya umumkan, saya Johan berbalas pantun dekat-dekat. Simpan renggam memang tiada tanding. Amin aman pemimpin hebat. UMNO Johor dipimpin Khalid Nordin membina mufakat antara kerajaan dan rakyat. Baju merah disponsor ketua rakyat. Tanda sepakat yang dibawa dan pentas. Marilah kita menyingsing lengan, memacu cenderawati, bergerak pantas. Tuan-tuan dan puan, saya bentuk dengan cukup berhati-hati bicara yang amat hormat ini. Beliau telah memberikan 4 penegasan. Saya teliti dan saya kata satu-satu. Johor beruntung kerana bermenteri besarkan Datuk Seri Khalid Nordin. UMNO Johor beruntung kerana pengurusi Badan Perhubungan oleh Datuk Seri Khalid Nordin. Barisan Nasional Johor kerana beruntung kerana ketuanya adalah nama orang. Saya tak ada apa-apa. Bukan saya nak memberikan pujian kepada dia. Kau bukan pertandingan itu. Kalau tak bagi keluar, tak dapat. Kalau dapat, kalau bagi keluar. Tapi tak nak sabar tu. Tak sokong saya, tak nak sabar. Sebab yang sudah 100% pakai Johor memang sokong saya. Itu sebabnya MB kata saya resmikan tempat rakyat di Johor ni. Tak ada negeri lain saya ambil tempat rakyat, tak ada, hanya Johor saya tempat rakyat. Bukan untuk tujuan politik, tetapi hati saya jatuh pada orang itu. Bukan dengan berhajat untuk menembak cawangan. Tetapi MB dan saya bersama setiap lama saya mengetahui saksian personality dan pribadi dia seorang pemimpin yang baik. Tuan-tuan dan puan, itu juga sebabnya kami sama-sama backbencher dari Parlimen. Dan ketika itu dia sepak kertas, saya pun sepak kertas. Sama-sama kita sepak kertas. Dia patah kandang, saya pun patah kandang. Dia haus tapak kasut, saya pun haus tapak kasut. Tapi takkanlah bila dia jemput saya datang sini, walaupun beliau tak minta, takkan sampai hati saya tak bagi. Maka terlepaslah bebanan ini. Yang memang seorang pemimpin yang bijak, semua masalah serah kepada dia. Terutama peruntukan. Tetapi kebetulan kita kekurangan kutipan dividen petroleum sebanyak 10 bilion ringgit. Kebetulan kita kekurangan teks syarikat atau corporate tax sebanyak
9 bilion ringgit. Kebetulan kita kekurangan kutipan GST sebanyak 2 bilion ringgit. Artinya pendapatan negara kekurangan kira-kira 21 bilion ringgit. Bukan saya tak bagi, bukan saya tak nak meneruskan, tapi kurang duit. Atau ambil, tunggulah bila boleh, insyaAllah semua yang minta tu saya bagilah. Tapi takkanlah sebagai tanda datang ke panggang saya tak sampai hati nak bagi. Saya rasa saya budilah dengan timbalan budi saya. Kalau dapat, ucap terima kasih kepada saya. Kalau tak dapat, tanggung jawab timbalan budi. Saya dua saja, insyaAllah. Amin. Kita adik-adik datang ke ofis atau datang ke rumah, kita boleh baik-baik, insyaAllah adalah untuk orang kebahagiaan. Saya merasakan bahawa inilah cantiknya apabila ada jaringan di antara pemimpin bahagian dengan pemimpin negeri, dengan pemimpin pusat. Jaringan ini bukan kepentingan politik. Saya dengan Datuk Asmi sahabat lama, saya dengan Tok Ai, saya dengan Datuk Samsul, saya dengan Saudara Harry, saya dengan kawan-kawan yang lain. Ini bukan kawan-kawan baru, bukan ada kawan politik lah, bukan ada kawan politik, bukan kepentingan politik. Ini rakan-rakan peribadi saya. Lazimnya mikir hari kalau suasana ekonomi mengizinkan, tak payah minta, hanya sindir-sindir sikit usaha bahawa Johor ni bangsa dia hebat, dia tak minta terus. Kalau tak bagi banyak, dia kata bagi banyak lebih pun tak pula, macam itulah. Jadi jaringan yang begini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila tuan-tuan di peringkat cawangan-cawangan bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin peringkat bahagia dan dijalin hubungkan dengan pemimpin di peringkat negeri dan terus berada jaringan itu di peringkat pusat, artinya pengakar undian jaringan politik itu harus terus dipertahankan agar terdapat kesinambungan di dalam kepemimpinan. Dalam arti kata lain, suara akar undi itu sering didengar oleh ketua pimpinan. Dalil apabila kita mengadakan mesyuarat-mesyuarat cawangan, sudah pasti ada usul-usul di bawah kebahagiaan. Sudah pasti ucapan-ucapan penangguhan itu dibawa ke bahagian. Dan bahagian sebelum mengadakan usul serta ucapan penangguhan yang dicatatkan, yang kemudian dibawa terus ke Perhimpunan Agung atau ke pejabat melalui Badan Perhubungan. Artinya suara akar undi sering didengar. Denyut nadi akar undi sering diperkirakan. Dan semua cita rasa, saya ulang 2 kali, adalah cita rasa akar undi yang menjadi denyut nadi perhimpunan bahagian negeri dan Islam. Dalam penegasan itulah tentunya apabila suara akar undi ini dibawa hingga peringkat atas, artinya UMNO ini mengakar undi. UMNO ini mendengar suara daripada bawah. Ini bukan saya dibuktikan hanya daripada usul. Kalau kita ketahui dulu daripada cawangan-cawangan, kita memilih perwakilan kebahagiaan, bahkan memilih perwakilan terus ke Perhimpunan Agung, cuma 3,000 orang saja. Atau 3,000 lebih dari perwakilan yang menentukan kepimpinan atas. Ini apabila perlembagaan UMNO itu dipindah, ianya sekali lagi mengakar undikan kuasa
pemilihan kepada kepimpinan di peringkat nasional itu ke peringkat calon-calonan, peringkat akar umum daripada 3,000 lebih perwakilan dalam pemilihan yang lepas. Alhamdulillah, lebih daripada 146,000 yang mengundi dan memilih kepimpinan atas. Artinya empowerment atau penurunan kuasa itu diterjemahkan oleh Allah. Maka di dalam keadaan itulah penegasan yang ketiga yang ingin saya sebutkan, bahawa yakinlah bahawa empowerment ataupun penurunan kuasa itu ke peringkat akar bumi adalah suatu transformasi, suatu game changer yang berlaku di dalam organisasi dan struktur kepimpinan UMNO untuk memberitahu satu signal bahawa UMNO insyaAllah terus relevan kepada semua rakyat, terutamanya di peringkat akar bumi. Kerana diketahui bahawa jika ada yang mengatakan bahawa 40% daripada pengundi-pengundi terdiri pada mereka yang berada di atas tangga, maka pertanggungjawaban ini bukan hanya kepada kepimpinan bangsa atau negeri yang dipertanggungjawabkan untuk menerjemahkan semua jaringan komunikasi dengan kumpulan sasaran yang berbeza, terutama yang berada dalam sekitar 40% mereka yang berada di atas tangga. Tak maaf, dua ucapan panjang ini. Jadi nasiblah orang sempat dengar bercakap, dengar cakapan setelah cakapan pertama tadi di bahagian sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, penegasan ketiga ini penting kerana kita kerap kali menggunakan pendekatan dengan kaedah konvensional. Kerap kali kita tidak mengenal pasti kumpulan sasar dan halayak yang sepatutnya kita dekati. Benar bahawa face-to-face communication atau komunikasi bersemuka itu penting, tetapi zaman telah berubah. Komunikasi tanpa talian, komunikasi tanpa persemukaan, komunikasi dengan kumpulan kecil, komunikasi yang tidak lagi menggunakan kaedah-kaedah melalui media yang konvensional telah berubah kepada online communication. Ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, ubahlah kaedah pendekatan kepada kumpulan sasaran. Pendekatan ketiga ini penting kerana kita tidak lagi berada di dalam sistem yang dahulu, dan kita tidak harus berada di kebumbung yang lama. Maka saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pengamat-pengamat media terdiri daripada aktivis-aktivis media sosial UMNO yang membantu memperkukuhkan jaringan komunikasi UMNO. Ini kali kedua saya tegaskan kerana ada improvement, ada kemajuan daripada saranan saya. Namun kita harus ada etika. Jangan sentuh peribadi. Jangan sentuh perkara-perkara yang dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai below the belt. Bertindak, menyerang dan membalas serangan dengan kaedah yang profesional, yang boleh diterima, yang boleh menjadi fakta yang boleh dipikirkan. Sebab ada sebuah buku yang baru diterbitkan di US yang ditulis oleh blogger, yang ditulis oleh social media yang namanya Trust Me, percayalah pada aku. I am lying. Aku memang nipu, aku memang bohong. Sebab di US yang trennya mungkin ikut setengah daripada social media aktivis,
melontarkan perkara-perkara yang tidak berdasarkan pada berita yang benar dan tidak ada etika kewartawanan, melontarkan perkara-perkara yang dispin atau di agenda settingkan atau agenda yang tersembunyi atau di framingkan, sengaja diwujudkan untuk create, untuk mencipta kebencian, untuk mencipta keraguan, untuk menghakis kebolehpercayaan, dan ini berlaku. Tuan-tuan dan puan, kita jangan terjebak dengan keadaan. Oleh yang demikian, apabila ada jaringan yang saya sebutkan jaringan konvensional di peringkat akar undi hingga peringkat pusat, itu adalah sistem yang sebenarnya. Namun kita jangan lupa bahawa sistem komunikasi yang baru harus menjadi satu game changer yang harus kita fikirkan. Tuan-tuan, kita tahu bahawa di dalam keadaan yang itulah kita harus melihat bahawa UMNO itu harus terus direlevankan, dan saya yakin ianya boleh direlevankan dengan rasa kesepakatan, dan kesepakatan inilah sebenarnya yang dicemburui oleh pihak pembangkang selama ini, dan mereka mahu mewujudkan kesepakatan mengikut formula itu. Apa yang dilakukan oleh sebuah institut pendidikan, sebuah institut penyelidikan, bahawa mereka melakukan hipotesis ataupun formula. Jika UMNO dan Barisan Nasional lawan satu lawan satu, one by one, kononnya kita dapat peratusan yang lalu mudah. Artinya peratusan sokongan yang termudah, dan mereka kata kita akan kehilangan kerajaan. Hipotesis yang kedua, jika berlaku pertandingan 3 penjuru, maka akan ada kemenangan peratusan yang lebih sedikit daripada jika lawan 1-1. Tetapi jika ada perlawanan 4 penjuru atau 3 penjuru dan selanjutnya, maka kita baru ada kemenangan. Itu hipotesis atau formula yang dicadangkan daripada kajian kononnya empirical, tapi tidak pasti basis pada kajian. Tuan-tuan dan puan, kita telah menyaksikan pertandingan pilihan raya kecil di Sungai Besar dan di Pulau Kasa berdasarkan pada 3 penjuru. Dan kalau kita campurkanlah 2 lagi parti yang berlawan dengan kita masih lagi tinggi. Artinya 3 penjuru kita masih tinggi. Dan kalau kita lihat bahawa majoriti yang diperolehi dalam pilihan raya kecil kali ini lebih tinggi daripada pilihan raya umumnya, kan? Ini 2 analisis kajian yang harus kita buat. Mengapakah keputusan PRK lebih tinggi daripada keputusan PRU, pilihan raya umum? Kerana sistem yang kita gunakan berbeza apabila pilihan raya umum berbanding dengan pilihan raya kecil. Di dalam pilihan raya umum tidak ada bahagian lain atau kawasan parlimen lain atau kawasan Dewan Undangan lain yang memandu kita. Di dalam pilihan raya kecil, seluruh negara bertumpu ke kawasan pilihan raya kecil itu. Yang kedua, kita memberikan tumpuan pada kesepakatan juga. Dan kerana kesepakatan inilah, maka koordinasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan yang ketiga, kita dapati bahawa apabila tumpuan diberikan kepada sesuatu gerak kerja yang ditumpukan sepenuhnya, maka keberhasilannya itu. Apa yang ingin saya lontarkan di sini ialah di dalam PRU akan datang, apabila tidak ada bahagian lain yang membantu, tidak ada pengawasan yang dapat dibuat oleh pihak lain, dan tidak ada fokus yang dapat dibuat oleh pihak lain pada kita, maka ini bergantung pada kita. Sama ada di Dewan Undangan Negeri atau kawasan parlimen. Tetapi saya telah melihat dengan cara mendalam bahawa sistem yang telah dikemukakan oleh Barisan Nasional
oleh hubungan UMNO negeri Johor adalah antara yang terbaik setakat ini pada seluruh negara. Kerana itulah mukadimah yang saya sebut tadi, beruntung di Johor kerana mempunyai Datuk Seri Ali Nordin. Kerana saya perhatikan secara terperinci bahawa semua sistem, kaedah dan metodologi untuk menterjemahkan semua gerak kerja adalah mengikut acuan Johor. Hanya orang Johor saja yang mengetahui yang terbaik untuk negeri Johor. Tetapi itu belum cukup. Apa yang ingin saya sampaikan adalah apabila sesuatu sistem itu telah baik acuannya dan metodologinya, ianya harus ada jaringan di peringkat bahkan yang saya dapat tahu baik. Tetapi saya minta supaya di peringkat PEDM dan peringkat cawangan-cawangan ketepikanlah kaedah silo yang lama, kaedah pemikiran dan tindakan kerja secara terkumpul, ketepikan perbezaan di kalangan kita, ketepikan perkara-perkara titik bengit jika ada di kalangan ketua cawangan yang tidak dipilih sebagai pengurusi PDM umpamanya. Tepikan perkara-perkara yang terjadi kerana di bawah kepimpinan MB, di bawah kepimpinan Dato' Amin, dengan dukungan pemuda wanita dan puteri sebagai saya yakin Johor terus kekal dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya ini. Saya tahu bahawa ada tindakan yang dilakukan oleh pihak pembangkang terhadap apa yang sedang berubah di Johor ini. Tetapi Datuk Seri Khalid sekilas ikan di air, sebenarnya dia telah tahu mana jantan, mana betina. Dan tentunya perkara seserius ini harus kita hubung kaitkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh sebagian daripada kita. Jangan fikirkan kedudukan dalam parti tahun hadapan atau tahun ini. Yang penting kita menangkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum dahulu, baru fikir tentang kedudukan kita dalam parti. Boleh? Sebab saya tidak mahu ada yang mempersiapkan diri dengan menempah baju politik untuk menentukan kedudukannya dalam parti lebih awal daripada pilihan raya umum, dan menempah baju politik ini dengan jalan yang semakin bergaya untuk meletakkan diri sebagai kepimpinan di bagai-bagai. Tuan-tuan, saya ingin memaklumkan melalui kaedah pemilihan calon yang akan datang, mereka yang duduk sebagai kepimpinan bakat belum tentu boleh jadi calon. Kita mesti cari calon berdasarkan kepada kriteria likable and winnable, yang disukai dan yang boleh menang. Tidak semestinya yang di bawah tidak ada challenge, tidak ada peluang menjadi calon. Tuan-tuan dan puan-puan, buatlah kerja elok. Kita akan dengar laporan yang baik dan kita akan buat tinjauan. Bukan tinjauan berdasarkan pada laporan-laporan yang tuan-tuan dan puan-puan tahu saja. Ada kaedah lain pada kali ini. Dan kita akan runding dengan ini. Siapa yang boleh jadi calon based on likable and winnable candidate. Oleh sebab itu jangan risau orang. Jangan ada cerita kalau ada Puan ni, sebab kita nak jadi calon. Tak mesti, jangan risau lah. Jangan buat baju dulu. Jangan macam mana jalan dulu. Kalau orang suka kita dengan cara yang dulu, kekalkan.
berbeza, ubah. Gunakan cara supaya orang suka dengan kita. InsyaAllah kita akan terpilih. Kulillah man malakatu tu'tihi man tasha. Kalau Tuhan nak naikkan seseorang itu boleh naik. Kalau Tuhan nak jatuhkan seseorang itu boleh jatuh atau turun. Ini kerja Allah. Tulidul laila fi nahar wa tulidul nahar fi lail. Ini kerja Allah untuk menukar siang, siang dan malam. Kerja Allah. Kita takkan berusaha. Fa'iza azabta, kita usaha. Fatawakal Allah. Satu Hamid sebut tahun 1998 apabila saya terpijak ke Islam, semua kawan-kawan pemuda dari segi ingat masa depan yang cukup gelap, menderita batin politik. Nasib baiklah orang tu cuma dapat takat 22 tahun je. Datuk Seri Khairuddin pun tidak diterima kajian kerana arahan orang itu ketika menjadi pemimpin UMNO. Saya satu-satunya ketua pemuda UMNO Malaysia yang tidak langsung pernah berdirikan jawatan, tetapi naik ketua pemuda saya dapat naik pangkat. Tapi tidak ada istilah mengundang kerana itu rezeki orang. Tetapi rezeki saya belum sampai. Tetapi apabila rezeki saya telah sampai, saya akan membantu bos saya untuk menentukan bahawa cara yang terbaik untuk saya gunakan untuk membuatkan hati. Sebab kalau kita nak pakai baju, kita pakai baju ikut ukuran badan kita. Kalau badan kita sebenarnya S saiznya, kan nak pakai M. Kalau M jangan pakai XL, logo tak ikut kan ada. Atau kalau badan kita XXL, janganlah cuba pakai baju S. Macam sama bangga. Maksud saya di sini ialah kita sesuaikan baju politik kita mengikut ukuran badan politik supaya apabila sampai ketikanya kita boleh memberikan kesinambungan kepada kepimpinan parti di dekat cawangan atau bahagian, kerana itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita hanya untuk berdoa, tetapi kita berusaha untuk memperkuatkan parti, bukan untuk memperkuatkan diri kita sendiri. Sebab kalau ada yang merancang untuk memperkuatkan dirinya sendiri, berhajat untuk duduk situ dan sini, apabila cita-cita tidak tercapai, apabila ada halangan, akan timbul kefasatan yang amat sangat. Kefasatan apa? Fras yang amat sangat. Kekecewaan, jangan layak kekecewaan. Itu sebabnya apa yang disebutkan oleh Yang Muhammad Nabi tadi, kami berdua selain pada bahwa kami telah teruji. Ujian itu menyebabkan kami semakin kuat hati dan perasaan untuk terus berjuang bagi memperkukuhkan UMNO dan Barisan Nasional di dalam kehidupan politik. Saya terpaksa menyentuhkan ini secara peribadi dengan MB kerana apabila sesuatu ujian sampai pada seseorang, jangan mengeluh, jangan mengaduh, dan jangan kecewa, kerana Allah Ta'ala sayang pada kita untuk menguji jawapannya. Kita buat menyelesaikan masalah ujian itu, dan kita sering berdoa, Ya Allah, berikanlah ujian yang aku dapat hadapi, bukan ujian yang lebih berat yang tidak aku mampu untuk menghadapi. Jelas tak? Daripada apa yang telah dilakukan, kini kita adalah sebahagian pada sistem yang ada. Tentukan bahawa di bahagian kita, di negeri kita dahulu, pastikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri
kalau Nurdin akan terus jadi pemimpin yang terbaik di negeri Johor. Setakat selagi saya diberikan kepercayaan oleh Yang Muhammad dan Menteri, sama ada dalam kerajaan atau dalam UMNO atau dalam Barisan Nasional, saya akan terus membantu Johor melalui Yang Amat Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin dengan cara saya, kerana saya yakin dengan kualiti kepimpinan saya. Dan itulah beliau tidak dapat kerja keseorangan. Beliau perlu ada pasukan, termasuk kepimpinan daripada bahagian-bahagian yang menduduki dalam Badan Perhubungan Negeri, rakan-rakan daripada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional di peringkat bahagian yang duduk di dalam barisan kepimpinan di NDP mesti ada jaminan. Dan insyaAllah Datuk Seri Khalid, gunakanlah acuan Johor, gunakanlah acuan bangsa Johor. Kayak tadi saya cakap, hanya orang Johor yang tahu cita rasa sebenar orang dan bangsa Johor. Mari kita berikan standing ovation kepada Menteri Besar kita. Kita berikan sokongan dan dukungan kepada beliau. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup BN! Hidup BN! Dengan pas-pasan Alhamdulillah dengan ini saya meresmikan peresmian dan penutupan mesyuarat perwakilan